Hai, Assalamualaikum. Ramai tak peminat lontong kat sini? Mesti ramai kan? Kalau kat tempat saya, lontong ni makan waktu sarapan pagi tau. Tak semestinya jadi menu hari raya sahaja ya. Ramai yang suka makan lontong waktu sarapan pagi. Tak sabar nak makan dengan nasi impit. Lepas tu ada sambal ikan bilis dan juga kuah kacang. Memang sangat padu. Jom teman saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya lontong. Makan dengan sambal ikan bilis. Memang ngam sangat. Tengok kuah dia ni. Saya tak suka pekat sangat. Dan saya tak suka cair sangat tau. Ini just nice. Rasa kuah lontong ni memang sangat ngam. Right? Sebab letak udang kering kan. Lepas tu rasa masinnya. Okay, letak Maggi cukup rasa dan juga garam tadi. Okay, kita sesuaikan dengan selera. Memang sangat sedap. Okay, makan dengan sambal ikan bilis. Ataupun sambal kacang. Ataupun kuah kacang. Oh ya Allah, memang paduan yang sangat ngam. Sahabat semua mesti cuba tau. Makan lontong susah nak berhenti tau. Okey, dapat pula kuah yang sangat sedap macam ni. Kuah lodeh ni sangat sedap. Sebab letak udang kering tau. Itu rahsia penting. Mesti letak udang kering. Okey. Lepas tu satu lagi, guna santan segar. Right? Resep ini ringkas je. Okey. Tapi rasanya sangat power. Kesedapan lontong ni terletak pada kuah lodeh. Jadi sekarang saya tunjukkan bahan-bahan nak buat kuah lodeh. Kita perlukan dalam 10 ekor udang segar, 2 batang serai. Okay, serai ni kita akan ketuk sahaja ya. 3 keping tahu, kubis bunga, 1 hingga 2 keping tempe. Okey, ikut banyak mana kita nak masukkan. Kacang buncis, baby jagung, lobak merah ataupun carrot, sengkuang, fucuk dan suhun. Untuk elakkan fucuk dan juga suhun ni serap kuah, jadi saya rendam dahulu dalam air suam selama 30 minit. Lepas saya rendam, saya buang air tu ya, bilas sedikit. Kemudian kita akan masukkan ke dalam kuah. 4 cawan santan sederhana pekat, saya guna yang segar. Ini dia bahan kisar. 1 biji bawang merah besar dan 2 inci kunyit hidup. 1 sudu besar udang kering. Saya rendam dahulu dalam air panas lebih kurang 15 minit. Sekarang saya blend bawang merah besar, kunyit hidup dan juga udang kering. Air rendaman tu saya buang. Okey. Yang ni saya letak air lain. Okey, kemudian kita kisar. Okay, kita dah kisar halus bahan tadi. Sekarang saya potong dadu tempe. Okay, kejap lagi saya akan letak sedikit garam dan juga serbuk kunyit. Kemudian saya akan goreng. Okey, ini dia tempe yang telah saya goreng. Seterusnya saya potong sengkuang. Okey, saya potong panjang-panjang ya. Sengkuang ni sedap ya masuk dalam kuah lodeh. Okey, dan rasa kerup-kerup nanti. Lobak merah ataupun carrot ni saya potong memanjang juga ya.
Tahu ni saya dah letak sedikit garam dan juga kunyit. Kemudian saya goreng. Okey, sekarang saya potong. Ada orang dia tak goreng kan tempe dengan tahu. Tapi bagi saya kena goreng tau. Ini cara nak elakkan kuah daripada cepat basi. Lagi satu, nanti tempe dan juga tahu ni tak adalah pecah ya dalam kuah nanti. Proses memasak dah sampai. Saya panaskan sedikit minyak di dalam periuk. Kemudian saya masukkan bahan yang telah dikisar halus tadi. Okey, kita kacau-kacau. Okey, kita kena masak sampai bahan-bahan ni masak sedikit ya dan juga sedikit kering. Saya memang suka tumis dengan sedikit minyak dahulu ya. Sebab aromanya lebih sedap. Sekarang dah boleh masukkan 2 batang serai yang telah diketuk. Dalam resepi saya ni saya tak masukkan halia ataupun lengkuas ya. Saya tak nak rasa dia tu kacau rasa kuah lodeh saya ni. Seterusnya saya masukkan santan. Okey, saya masukkan santan segar ya. Bagi saya eloknya masukkan santan segar. Sebab ianya lebih sedap berbanding santan kotak. Okey, tengoklah warnanya tu kan. Memang cantik warna kuning ni. Sebab saya masukkan kunyit hidup. Kunyit hidup ni banyak khasiatnya kan. Selain daripada antioksidan yang tinggi, ianya juga anti radang yang kuat. Sekarang saya masukkan udang segar. Udang segar ni bagi saya kalau buat masak lodeh ataupun kuah lodeh ni mesti ada ya. Okey, dapat rasa manis udang tu nanti. Seterusnya saya masukkan sayur yang keras dahulu ya. Okey, saya masukkan carrot, sengkuang dan juga baby jagung. Okey, kacau-kacau sebati dahulu. Sekarang saya masukkan sedikit Maggi cukup rasa. Masukkan fucuk dan juga suhun yang telah direndam. Dalam resepi saya ni saya tak masukkan kubis. Okey, siapa yang suka makan kubis boleh masukkan ya. Seterusnya masukkan tempe dan juga tahu yang telah digoreng. Okey, banyak mana nak masukkan. Sesuaikan dengan kuah tu ya. Janganlah terlampau banyak pula ya. Okey, seterusnya saya masukkan kacang buncis dan juga kubis bunga. Okey, ada orang suka bahan tu banyak. Okey, ada juga yang suka kuah tu banyak. Jadi sesuaikan dengan selera. Masak kuah lodeh ni kena kerap kacau ya. Saya perasakan dengan sedikit garam. Okey, ini juga sesuaikan dengan selera ya. Okey, kita kacau ke semua bahan sampai sebati. Okey, kita masak dengan api sederhana perlahan sahaja ya. Kalau kita tengok kuah tu pekat, kita boleh tambah sedikit air ya. Okey, sesuaikan dengan kepekatan yang kita suka. Begitu juga dengan warna. Kalau nampak sedikit pucat, boleh tambah dengan serbuk kunyit. Kuah lodeh saya dah pun mendidih. Okey, dah boleh tutup api. Kemudian dah boleh hidangkan. Resepi saya ni sangat simple. Tapi rasa dia sangat-sangat wow. Sahabat semua mesti cuba tau. Makan dengan sambal ikan bilis ataupun kuah kacang memang sangat padu.